Saya kita ada Cik Jamal. Hello Cik Jamal, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, buat panggilan dari mana ni? Daripada tempat kerja. Bertugas malam nampak Bertugas malam. Ni bertugas seorang diri ke atau ada geng yang lain ni? Tak, kita bekerja ramai sebenarnya. Bagus. Kebanyakannya dia semua foreigners lah. Pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Ni pengalaman sebenarnya tempat kerja. Hari-hari kat sini. Jadi tadi sebelum isyak saya masuk kerja. Jadi dengan tiba-tiba bila saya nak masuk ke dalam tu tempat kerja tu, tempat saya bertugas, tiba-tiba ternampak bayang. Saya mati-mati ingatkan orang lah kan. Jadi bila toleh ke belakang, tak ada sesiapa pun kat situ. Jadi pengalaman ni memang kita orang selalu kena. Jadi kadang-kadang dia macam main jengak-jengak. Dia main melintas. Dia main cak-cak dengan anda lah Main cak-cak lah katakan kan. Dia ajak main sembunyi jugalah. Tapi kebanyakan orang dah nampak jugalah di sini. Dah lali lah dengan keadaan kehadirannya. Dah setahun lebih kita orang kat sini dah lali lah. Dah macam tak kisah gitu. Sini tu kira anda maksudkan tempat anda bertugas lah? Tempat kita bertugas. Boleh saya tanya anda bertugas sebagai apa ni? Saya bertugas sebagai crane operator. Dekat kontainer ni yang kosong-kosong tu Bukan. Kita di bahagian construction sebenarnya. Sebenarnya di tapak-tapak tanah yang rumah-rumah baru naik. Tapi ini sekarang kita bikin di sebenarnya tapak tanah yang dulu ditambak kan. Jadi sudah 10 tahun, 20 tahun atau 15 tahun dia dah tinggalkan gitu, kosong. Jadi tempat tu dah banyak penghuninya. Jadi kita kat sini tu cuma tawakal aja lah. Cari rezeki lah bang. Terima kasih bang. Terima kasih, selamat pagi Selamat pagi. Okey, kembali.